pergi Jack Dragon Snow Mountain. So, tak sempat make up. Pukul 5 pagi dah kena keluar. 5 pagi dah kena keluar. Pakai hot pack dah ke? Hot pack dah? Hot pack. Di atas bas lah baru buka. Lepas tu lupa dia nak buka sekarang mesti sejuk. Hi, good morning everyone. So right now for today kita orang akan pergi ke JDSM. Tengok mantap dah ada gila kat situ. Ha? Ayah aku nak makan gila. Sejuk. Nak tak boleh bilang hari ni sebab dia sejuk. Kau pakai glove lah. Sejuk lah. Aku tak sejuk sangat sebab aku baju 4 lapis. Oh, tadi kau kata sejuk kaki Sejuk lah kaki. Letak warmer lah. Saya macam tak make up kan. Boleh tak dah kulit ke? tak boleh. Kena letak dekat baju. Kan? Nanti takut melecuk. Ha. Maksudnya kalau seluar ni one layer, lapik dekat Ha. kebalikkan dia. Jangan buka dekat tempat tu. Kena buka kat tempat panas masa dalam bas kan. Cuba. Dah sama kat JSM. Tiup. Jangan tiup sesama sendiri. Aduh, tak nampak lah. Nampak tak nak? Tak nampak lah. Makin banyak. Masya Allah, kita dah sampai ya dekat jadi. Korang tengok sekarang, dia bekah. So tu dia bekah kita akan naik. Harap-harap kita tak guna oksigen lah. Ya Allah, pemudahkan urusan kami. Semoga tak ada jadi apa-apalah. So ni entrance, kita akan beratur kat sini. Okay. Kita pergi pagi-pagi, cantik tau view dia. So pergi pagi-pagi. Aku dah start vlog ni. Jangan main. Tengok ni kayak bekah dia. So tengah beratur. Tak nak. Sangat seronok. Cantik siap. Wah, Dia hebat. Aduh, matahari dia terang sangat. Ya ke? Tengok ni. Cantiknya. Okey, akak dah abang-abang. Mai sini kat sini. Mai sini. Abang. Mai sini. Oh, abang seorang je ya. Encik, tengok sini ya, Encik. Akak, Cik, tengok sini bagi cantik sikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Okey. Korang, tengok sini. Weh, cantik weh, sunset. Sunset ke sunrise? Sunrise. Nasib baik aku tanya kau tak bodoh. Cantik kau mah. Cantik kau mah. Masya Allah, tabarakallah. Dia nak video describe. Tak membuat pilihan yang tepat pergi sini. Tak apalah, beku-beku tadi okey lah. Putih tak? Putih. Aku ambil gambar tapi tu Dekat sangat hang aku. Jom, adjust lens. Tak boleh, tu lens paling kecil. Lens paling dekat. Hidung pakai hidung lah. Kita orang daripada bawah tadi naik atas. Sejuk gila guys. Lens paling dekat. Cantiknya. Ya, lens 18. Tengok tinggi, yang amat tinggi Jangankan Gunung Fuji mah. Hancur ni. Hai, puncak Himalaya kau. Gayat. Gayat sialan. Anjir Delo. Wow. Oh my god, kamu tahu ya?
Kamu Gen Z ya kakak? Anjir dah. Gen Z, kita orang sulung. Oh yang paling sulung Bongsu. Bongsu. Oh bongsu. Kelvin, pegang the snow. Tak boleh pegang snow Touch the snow. Cantiknya. Besar sangat dia jadi. Aku dah sweating. Okay. Aku nampak elok tak kat sini? Kenapa Elok. meripik? Sini view. Kita dah sampai Ibu cantik doh. JDSM. Satu, dua, tiga. Oh, Linda berdeng deng 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 deng. Lawa. Lawa yang amat. Ini pun lawa juga. Single ke taken? Dah berpunya ke belum? Single dan tak ada warmer. Single. Single dan tak ada warmer. Dah single. Kesiannya. Sama kan? Ya Allah. Ya nak makan lipstick je. 下去要戴眼镜。 Member sebelah dah pakai nebulizer dah. Iya. Ya tu dari tadi belum lebih. Ini tak ada cover dia ni. Dia apa hal ni? Tak cukup nafas. Rasa yang duduk sini. Jangan buat kelakor, jangan buat kelakor. Lebih pula. Tak cukup. Tengok sebab terlalu sejuk berkabut. Tak strong meh. Kita dah sampai. Korang boleh tengok, Masya Allah, tabarakallah, cantiknya. Inilah JDSM Kita akan mendaki. Nampak tak? Kita akan mendaki sana. Slow. So, bermula dari sinilah. Dia tak boleh laju-laju tau kalau naik benda ni. Dia kena slow. So, hari ni outfit aku memang agak tebal. Okay. Aku pakai berlayer-layer weh. Tengok belakang tu. You okay you ni? Apa ni? Ya. Kita saksikan real life ya. Ayuni bersama Saji Ayuni. Sebelah kau Saji. Okay, ni adalah ketinggian dia. So, kita dah sampai. Ada salji Walaupun dia dah hujung-hujung musim winter, tapi still ada salji tinggi ni. Alhamdulillah kita semua tak pakai oksigen lagi hari ni. Kita semua tak pakai oksigen lagi. Alhamdulillah ya Allah. Yalah. Semoga turun nanti pun baik-baik je. So inilah keadaan. Bye-bye. Dekat atas. Malang tahu nak cakap sepatah dua kata? Hai. Dalam grup Mak Lang second yang tua. Umur aku 2 tahun tapi masih hidup lagi. Oh, mantap. Keep it up. Don't give up. Don't give up. Bye. Aduh, heboh. Okey tak? Sejuk. Tahan. Aduh. Ayu ni, penetek lagi. Ayu ni, rosak pula aku. Sorry lah, aku please.
So kita naik apa kak? Kita naik tutup ni. Bagi. Kita naik bagi. Oh, okey faham. Ini yang view belah kanan ni. Tengoklah ha. Agak macam abai jalan dia. Oh, cantiknya. Masya Allah, tabarakallah. Aku nak terbalik dah ni. Lain macam kono dia. Menyesal aku. Cantik tak? Tu. Wah, debak. Bye-bye. Tak payah bagi kan? Wow, amazing. Masya Allah, tabarakallah. Oh, cantik weh. Kan tak cantik kan? Cantik gila. Dia nak beli ubi. Oh, Malaysia, Malaysia. Kakak siapa ni? Anak siapa tu nak yak tu? Oh. Toh suah. Ha? Toh suah. 65块有20的， Lain macam. Tak nak. 15块。 Okey. 对呀。15块。15块。15要2个是不是？ murah lagi sini. Ya. 15. Anda kena prank. Murah lagi sini. Tak, berapa ni? 15. Tak bayar sih. Ayu ni ayu. Ini sebelum. Kak ni bukan kau. Sumpah tak? Sumpah. Tak tahu. Tak tahu. Tak dia punya aku. Ada dah bukan. Apa masalah Cik Ayu ni? Kehilangan ubi di Blue Moon Valley. Misteri weh, siapa ambil ubi aku? So, tragedi ini berlaku pada hari Hilang ubi. dalam beg ada ke? Tak tahu. Buka lah. Tak tahu pula. Dah ada dalam beg. NANI? Apa dah ni? Tak ada. Weh, kau dah tak ada teratur tadi weh. Sonok sangat tadi. Kau pegang, bukan nak pegang. Aku pegang. Mana? Aku tak makan pun. Weh, aku shut now lah. Aku shut now weh.
Dalam badan nak.